Satu tekad, satu matlamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan penonton di HTV. Saya Akif Zafri dan rakan saya Atif kini berada di lokasi yang cukup gah, iaitu Kolej Vokasional Melaka Tengah. Betul tu, hari ini 9 Mei 2026 merupakan tarikh bersejarah buat sekolah kita. Kita sedang menyaksikan kejohanan sukan tahunan SK Datuk Demang Husin kali ke-50. Wah, jubli emas tu. Lihatlah rakan-rakan kita, semuanya nampak on fire nak rebut gelaran juara tahun ini. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejahterakanlah pendengaran kami, kerana di sinilah kami menjalani supaya kita ada semangat saing. Anak-anak belajar menerima kemenangan dengan rendah hati dan menerima kekalahan dengan jiwa yang besar. Saya sampaikan salam daripada YB Adam kerana dia tak dapat hadir pada hari ini. Hari Sukan boleh bentuk sahsiah diri adik-adik bertungkus lumus dalam menjayakan kejohanan sukan ni. Guru-guru, staf sokongan, para pelajar dan juga PIBG, beri tepukan untuk semua. Saya merasmikan kejohanan sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin kali ke-50. Baik, soalannya Tuan, apakah pesanan dan harapan Tuan kepada murid-murid supaya terus aktif dalam sukan dan berjaya dalam pelajaran? Silakan. Okey, pesanan dan harapan saya kepada murid-murid supaya terus aktif dalam sukan, sebab zaman sekarang dia tak boleh bergantung dekat akademik semata-mata. Dia kena ada sukan, dan sukan juga mengajar kita untuk disiplin, boleh tunjukkan kreativiti kita. So dekat situ boleh ekspreskan kreativiti masing-masing juga. Dan sukan juga mengajar semangat berpasukan, sukan juga menyatu padukan kaum, dan sukan boleh menyatukan kita. Pada saya, teruskan dan jangan fokus akademik semata-mata, kena bersukan juga. Terima kasih Tuan atas perkongsian sangat bermakna. Okey, Syabas buat semua atlet. Anda semua adalah wira SK Datuk Demang Husin kerana telah menunjukkan semangat kesukanan yang sangat luar biasa sempena kejohanan sukan pada tahun ini. Sekian saja laporan kami dari Kolej Vokasional Melaka Tengah. Saya Akif Zafri dan saya Al-Atif. Ingat rakan-rakan, kecergasan minda bermula daripada kecergasan fizikal. HTV menginspirasi potensi, mencipta legasi. Majulah sukan untuk negara.